Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin meninggal dunia pada usia 86 tahun. Saya berasa sedih kerana kehilangan seorang kawan, seorang pejuang yang bersama dengan saya. If you can manage these three things, manage your money, manage your manpower, manage your time, you will be successful. Dia adalah satu kehilangan besar pada negara. Selagi ada hayat, kena cari ilmu. Itulah pesanan Tun Daim Zainuddin. Ia bukan sekadar kata-kata motivasi, tetapi manifestasi falsafah beliau sepanjang hayat. Tun Daim bukan sahaja seorang negarawan tersohor, malah menjadi mentor kepada ramai usahawan Melayu. Beliau tidak hanya menekankan strategi perniagaan, tetapi memberi penekanan terhadap nilai integriti, keberanian mengambil risiko dan kepimpinan beretika. Bimbingannya telah melahirkan generasi peneraja ekonomi yang berdaya saing, baik di peringkat nasional maupun global. Di usia 81 tahun, Tun Daim menerima ijazah Doktor Falsafah. Pencapaian akademik ini melampaui kejayaan peribadi yang menjadi inspirasi kepada anak muda untuk terus menuntut ilmu. Tun Daim Zainuddin turut aktif menaja pusat pendidikan, memberi beasiswa dan merintis pelbagai program pembangunan bakat muda. Beliau mahu setiap masyarakat diberikan peluang dan asas yang kukuh dalam pendidikan. Tun Daim Zainuddin terus dikenang sebagai insan berhati pendidik. Legasinya mengajar kita bahawa makna kejayaan sebenar terletak pada keupayaan memberi inspirasi, membimbing dan menyebarkan ilmu kepada generasi akan datang.